membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. Kematian dan kehidupan. 13 November 2025. Lukas bab 21 ayat 8 hingga 19. Yesus berkata, "Awas, jangan terperdaya oleh sesiapa pun. Ramai orang akan datang dengan namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan masanya sudah tiba. Janganlah kamu ikut mereka. Tetapi sebelum segala perkara yang disebut ini berlaku, kamu akan ditawan dan dianiayai. Kamu akan didakwa di majlis Saumaah dan dipenjarakan. Kamu akan didakwa di hadapan raja dan pemerintah kerana namaku. Inilah peluang bagimu untuk memberikan kesaksian. Jadi, teguhkanlah hatimu supaya tidak bimbang bagaimana hendak membela diri kerana aku akan memberimu kata-kata dan kebijaksanaan yang tidak dapat dinafikan oleh seorang pun daripada musuh-musuhmu. Kamu akan dikhianati oleh ibu bapamu, adik-beradikmu, sanak saudaramu dan sahabat hendaimu. Mereka akan membunuh beberapa orang antara kamu dan kamu akan dibenci oleh semua kerana namaku. Tetapi sehelai rambutmu pun tidak akan hilang. Bertahanlah, keteguhan hatimu akan menyelamatkan nyawamu." Ada sesuatu yang pelik di dalam petikan di atas. Saya sudah membacanya berkali-kali tanpa menyedarinya. Nampakkah kamu apakah dia? Yesus menjelaskan bahawa sebahagian daripada kita yang percaya kepadanya akan dibunuh kerana mempercayainya. Sahabat handai dan ahli keluarga sendiri akan mengkhianati mereka. Mereka akan ditembak, direjam atau disalib kerana iman mereka. Kemudian Yesus berkata, "Tetapi sehelai rambutmu pun tidak akan hilang. Bertahanlah, keteguhan hatimu akan menyelamatkan nyawamu." Sebenarnya, apakah maksud Yesus? Bagaimana kita boleh mati dan hidup pada masa yang sama? Mengapa pula penganut Kristian tidak pernah menyedari betapa peliknya petikan ini walaupun sudah membacanya selama bertahun-tahun? Saya rasa sebabnya ialah kita tahu maksud Yesus apabila dia berkata, "Tidak sehelai rambutmu pun tidak akan hilang." Di sini, Yesus sedang bercakap mengenai kehidupan rohani, iaitu kehidupan sebenar yang abadi yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita kerana kita percaya kepada Yesus. Sebagai seorang Kristian, kita tahu bahawa Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk membebaskan kita daripada kuasa dosa, maut dan iblis. Kini, setelah Yesus bangkit semula dari kematian, dia berkongsi kehidupan kekalnya dengan kita. Yesus tidak akan mati lagi. Ini bererti kita selamat selama-lamanya biarpun apa terjadi kepada tubuh jasmani kita. Musuh kita boleh memenjara, mencedera atau membunuh kita tetapi mereka tidak lagi mempunyai kuasa untuk menyakitkan kita selepas itu. Sebaik sahaja kita mati, kita akan bersama dengan Kristus. Yesus boleh membangkitkan kita daripada kematian sesuka hatinya. Yesus mempunyai kuasa dan dia akan menggunakan kuasa ini pada hari terakhir. Tiada tubuh akan kekal di dalam kubur. Ini bermakna bahawa di dalam Yesus, kita benar-benar selamat. Apapun ancaman musuh kita, Yesus memegang kuasa ke atas kehidupan dan kematian di dalam tangannya yang berparut. Kita tidak akan terlepas daripada tangan itu. Musuh kita tidak dapat memisahkan kita daripada Yesus atau membahayakan kita. Oleh itu, kita bebas. Kita tahu bahawa kematian bukanlah pengakhiran dan kita akan bertemu semula dengan saudara-saudari seiman kita. Maka, kita mempunyai harapan dan sukacita. Kita berdoa, "Tuhan, terima kasih kerana saya benar-benar selamat di dalam-Mu." Amin.